Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang hok kasih kepada kesihatan badan dia tu bukan kata dia kena makan, kena minum benda-benda hok ada jihad ataupun ada brand ataupun ada orang panggil kata harga mahal, bukan. Dia makan benda-benda hok tumbuh hok Tuhan bagi ni pun dia sihat. Satu perkara lagi hok buat badan kita sihat, supi makan benda ni, buat minum benda ni lama sangat. Zaman supi duduk di Bangkok lagi. Lepas tu ada saudara seorang dia jadi orang panggil kata konsul, orang besar lah. Dia ajar supi makan dulu. Dia main 20 tahun dulu. Supi nak ambil bagi tengok kata pokok kapur. Orang panggil kata dang bayi. Ni nah dang bayi. Pokok bayi ni mudah-mudah ni dang bayi ni. Subuh molek ni ambil boleh 2-3 lah. 3 lah besar-besar ini nah. 3 lah besar-besar ini. Niดาวอยู่belahนี่นะเขาไปฟังที่ดาวใบแย่ภาษาไทยเรียกว่าต้นผักโขมนะครับผักโขมผักไร้หนามไม่มีหนามนะตรงนี้เขาเรียกว่าผักโขมไม่มีหนามใบแย่tak ada duri nah bayi aiเขาไปฟังที่bayi ai kita ambil mai 3 gelas tadi kita buat belah mana tu kita mari blender dengan air biasa apa kita minum pagi-pagi kosiak dia gapo tu buat abi cerah mata buat mata kita cerah buat tulang kita sihat buat gigi kita kukuh. Lepas tu dia buat kencing manis darah kini tinggi kita tak naik. Lepas lagi dia sedap berok ataupun sedap buat air besar. Alhamdulillah. Dengar sahih kosiak supi duk bagi tahu tu lepas pada tu kita buat. Lepas kita tak ada kena tanya dah. Kalau rasa muskil lah. Sikit lagi ataupun tak behar tu kita tengok ubah video buat supi, U-turn video buat supi. Tengok semula boleh nah. Ni daun dia ni. 2-3 lah ni daun dia ni besar-besar ni. Supi nak basuh sikit nah. Basuh sikit. Ni air. Supi nak blender dengan air biasa. Air biasa. Ha ni nah. Ni tempat blender ni. Tempat blender kita nak cobek mak sikit. Dia pahu sangat ya benda ni. Oh. Lepas tu kita masuk dengan air segelas. Okey nah, air segelas. Air nah, air biasa. Lepas tu kita blender, kita minum pagi-pagi. Oh, cerah mata baik sangat. Kita blender dia hancur sikit. Sebab ada saudara kita dia tak boleh makan lobak sayur belah ni. Dia kata berasa belah mana, tapi kalau blender tu dia boleh makan. Okey, hari ni Supi ajar cara nak blender nah. Okey, kita makan lagi insya-Allah. Mudah-mudah. Ni nah. Air bayi air. Air daun bayi. Panggil nama dia nak sama ni peling kok. Peling dia jadi peling. Bismillahirrahmanirrahim. Tak. Tambah sikit lagi habis selalu. Pas Supi nak royak kata pohon bayi tumbuh ke tepi batas tepi jalan. Tak peduli orang kita. Orang Melayu kita tak ada orang lain ni nak minta mengepek sikit. Kalau pokok bayi tumbuh tepi batas ni tak ambil, dia nampak kata hina. Oi, makan pucuk-pucuk bayi. Aduh, sesak meng. Sesak meng makan pucuk bayi. Orang kena beli brokoli. Kena beli gapo orang panggil. Nama-nama Mak Saleh, nama Inggeris brokoli. Gapo hospital tak anak-anak panggil kak. Benda-benda celi, culi gapo tu. Lah tu lah. Kalau royak tak daun bayi, daun ketuk, tak okey, tak buat. Nampak atas stand up, habis tak buat tak makan tu. Sebenarnya daun bayi ni lah hak kosiak, hak bisa tak ada. Lepas tu kemiak tak ada. Dia tumbuh dengan sendiri tak ada biar gada buku kemiak dia. Tapi hak demo duk tanam mai jual kita hak tu kemiak. Tapi kita suka, kita rasa hebat boleh makan hak nama-nama Mak Saleh tu nah. Oh, brokoli, oh hebat nama Mak Saleh. Sebenarnya hak tu racun, nak racun kita sekali lagi pula dah nah. Mudah-mudah ni lah.
Orang panggil kata dang bayar, blender dengan air kita minum. InsyaAllah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan makan sebelum nasi berboleh. Ataupun sebelum nak tidur perbaik. Dia buat kita sihat, supaya mudah berak. Kalau kita makan sebelum nak tidur, mudah berak. Kalau kita makan sebelum nasi pagi tu, dia buat kita sihat, mudah berak. Ikut pilih. Kusiak sama. Tapi tukar perut kosong. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.